الحمد لله. ودرسنا بالشام من 2000. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Ustaz, Masya Allah. Datang dekat Syria, memang Alhamdulillah. Dekat Damaskus, dekat Syam, memang ada hadis dekat sana, Masya Allah. Dekat sana siapa-siapa yang dah minum air dari Syam, memang rindu. Dia kata memang belajar dari 2003. Dia belajar dalam 5 tahun mungkin atau 6 tahun. Lepas tu Alhamdulillah bila Syria bebas, Ustaz datang untuk bagi kita untuk tahniah, untuk bebas dari orang yang menzalimi negara Syria, rakyat Syria, rakyat semua Islam wallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Syria sekarang memang bebas. Saya seronok tengok orang Malaysia pergi sana, jalan-jalan ramai yang dah pergi sana, jalan-jalan dekat sana. Alhamdulillah. Siapa nak pergi sana, Alhamdulillah. Kita boleh insya-Allah, banyak kawan dekat sana. Boleh jaga. InsyaAllah siapa nak pergi jalan-jalan dekat sana memang best sekarang. Memang aman sekarang insya-Allah. Dekat Damaskus insya-Allah. Lepas tu negara yang insya-Allah yang murah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Wassalamualaikum fi amanillah. Ya salam.